Satu tiket je. Satu tiket je. Terus sorry, main macam ni je. Okey. Mana-mana? Oh, sini je. Ya, Okey, boleh. Abang main kamera besar macam tu, boleh lah macam tu. Lebih kurang lah. Cukup kot rasanya. Ya. Okey, orang-orang bang. Okey, sama-sama. Buat video tag lah. Boleh. Saja je buat sikit. Hello. Ya. Okey, selamat pagi semua ya. Hari ni aku berada di Rex Campsite, Kopeng. Aku camping hari ni. Aku backpacking ya. Tak bawa banyak barang pun sebab satu malam je. Apa yang menarik hari ni ialah kita ada event hari ni, event tepi sungai fest, iaitu ada outdoor activity, ada konsert, hari ni hari konsert. Lepas tu boleh camping lah. So aku ambil camping dan konsert untuk hari ni. So tu tengok stage dah ada dah. So sekarang ni aku nak set kemah dulu lah. Ini tapak kita hari ni, tapak campsite kita dah dapat hari ni ya. Oh, depan dengan sungai weh. Tengok jap.
Alah. Di sama. Kayak dari rumah. Aduh. Malam buat aktiviti ke? Tak ada camping je. Camping je lah. Itu je lah. Okay, settle lah. Kita punya setting kemah. Tu, kemah aku belah sana. Ada jiran daripada Johor. 2 orang. So, tu dia tempat lain. Aku nak tengok-tengok sekejap. Aku rasa dia orang dah start kot konsert ke soundcheck pun tak sure. Nanti kita pergi tengok. So kita jalan-jalan campsite dulu tengok apa dia. So tu tapak konsert dia. Simple je kan. Ni semua camper-camper yang datang untuk event ni. Kemah aku situ. Sampai ke sana. Ni ada gerai-gerai semua. Ada jualan sikit, nanti kita tengok. Kita layan. Aku tak nak sampai sini Red Campsite ni baru first time datang. Ini campuran resin. Kalau air tu resin. Yang lain ni semua dry clay yang kita buat sendiri. Kita kat gambar cik pegang macam ni. Dah, saya dah buat gambar dah. Saya je. Nampak macam panas. Nampak macam panas kan. Dia apa tak lihat ke apa? Dah siap-siap setting kemah ni. Kena kopi dulu, relax. Lepas tu baru pergi konsert. Si best kan. Jom. Kopi. Apa dia? Oh, ni bagus. Oh, okey. Satu pula. Caramel macchiato. Yes. Ice. Okey, bang. Sekejap. Terima kasih. Kong, kena kopi tu. Dah penat-penat tu. Saya mancing. Oh, mancing ke? Abang datang sebab event ni ke memang saja datang? Datang tu memang nak layan konsert dah. Memang nak konsert ke? Oh. Dengan kopi tu. Oh, bawa mancing ke? Mancing tapi sayangnya sini air dia sedap main casting. Yelah, Saya memang. bottom lah. Oh, bottom lah. Tapi dapat tapi saya release lah. Saya dapat bau semalam. Oh, bau? Pak Ada? kau bawa cekerik. Okey. Okay, konsert kita dah nak start dah. Dah boleh tapak konsert. Ya. Air dalam tandas tidak dirawat. Jadi gunalah sumber air yang dirawat untuk masak bagi korang semua. Ya, terima kasih. Let's go. Okay, let's go. Jom. Dan share lah. Ini event short-short saja. Dan terima kasih kepada semua yang datang yang lama-lama. Ini sahaja. Ini dah boleh. Indahnya menemukan mengemukan aku melihat kacamata-nya. Bayangan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya. That's the fucking break of this goddamn world. Not to protect the way to love. You're the break, the restoration. That's not right. What the question? It's been the way. Time will be in the rhythm and watch the way. Band nombor 3. Let's go, Scavenger. Macam filem tu. Something I hear about to love you inside. Something I
ya, settle yang belah pagi punya band. Nanti petang nanti ada lagi, satu malam pun ada lagi. Jiran aku pun dah balik kemah dah. Tu jiran aku. Oh, surau dia? Mana? Oh, atas ni ya? Oh, okey. Oh, okey, ada surau, cantik. Rex campsite. Oh, atas ni surau punya. Aku ingatkan office ke apa ke. Solat dulu. Oh, penuh weh. Sampai sana rupanya. Tadi aku pergi datang, tak ada orang lagi. Tu nampaknya band-band seterusnya sudah sampai. Baik, aku siap cepat. Bagi sekali dengan roti satu pieces punya. Lepas tu fries kecil je. Ketang ketagih dengan dendeng bakar sana. Mana bang Oh, jauhnya. La ilaha illallah. Ingat mengata ni. Salam kat mana ada kedai? Kita orang Meru. Bapak CBS. Oh, Meru. Okey. Meru Kelang Ipoh ada Meru. Ipoh ada Meru juga. Sama cakap salam je. Kalau ingat Meru Ipoh. Ya. Ni, oh ni dia. Okey. Terima kasih bang. Baik. Makan dulu. Okey. Ini berapa kali? Duduk. Berapa round? Dah, ini baru first round. First time. Ayan. Okay, settle makan semua. Kita sambung. Next band Configura rasanya. Yang mengalir
suara muda di lautan. Bukan sekadar nyanyian tarian juga asik. Memang bapak kampung buat kerjanya kat Kulgo, tapi boleh bayar rumah makan minum api ayam. Bukan aku kata tidak elok roja luar, rezeki itu bukan tangan-tangan yang menghulur. Usahanya lupa, tenangis pun diam dan sabar. Sesi petang kita dibawa ke malam. Maksudnya band-band yang main petang nanti pukul 5, dia akan bawa ke pukul 8 malam. So malam tu jadi banyak band lah. Tak apa. So at least aku ada masa sekejap nak berehat. Asar pun dah masuk. Sembayang dulu. Nak pergi mandi sekejap ke. Tengok macam mana. Yang penting balik kemah dulu. So inilah sekitar petang ya. Banyak orang merehatkan diri. Tadi dah mengelejat. Tengok gig, tengok band main. So macam nak mandi. Tak tahu lah, tengok dulu. Malas pada. Tapi bolehlah kita rehat-rehat jap. Backpacking tapi bawa 3 person tent. Bapak besar. Senang kerja. Rehat-rehat jap. Ni kemah dia orang sewa ke? Patternnya semua. Kau membawa tu kemah? Tak kemah. Ya. Ngam-ngam 2 orang. Ni tu betul tak? Ni betul. Satu. Apa ni? Tengah minggu. Ha, sama lah. Ya, abang dah balik belum? Belum. Baru hilang lagi. Baru nak pergi. Apa? Ha? Ada? Saya jimat. Oh, dari Cik. Nak mandi sungai lah. Ya, ni nak tukun juga ni. Ada masa sikit kan. Ya tu. Apa kan? Civil Engineering. Engineering punya course. Apa? Berapa kali lah buat barcode. Tapi tu bukan lah. Ah. Singapura. Jom, gerak tu. Terima kasih. Terima kasih. Nama dapat dah. Terima. Selamat berehat. Terima kasih. Bang, rendam dulu. Okey. Oi. Hai, habis ah. Baru nak rendam-rendam. Mandi. Cari pot jap. Dalam ke bang? Oh, sana dalam ah. Cuba dalam kat kolam tu. Hai, tu dalam juga? Oh. Kegerahan ke bang? Layan. Ada? Oh. Dah weh, sejuk. Naik dulu. Sekarang nak siap lagi. Lepas tu nak mandi-mandi. Tak tahulah nak makan dulu ke. Event dia start pukul 8 rasanya. Ada 6 band lagi. So
Naik tu bagi aku siap dulu. Mandi-mandi semua. Makan malam. Masak dulu. Kau tanpa gerak naik speed pukul 2 pagi kan? Tapi nak sampai awal hotel. Dapat dekat lampu. Betul. Kau balik yang masa? InsyaAllah. Kata balik kan? Jaya macam balik. Sahabat. Kita perform wedding sahabat. Yang dia. Jiran aku masih memasak lagi. Masih masak. Masih masak lagi Maggi. Dia punya try hard macam masak siakap. Dia punya complicated ke apa? Sudah camping ni apa orang cakap? Kita je yang makan kan? Kisahlah sedap ke tak sedap ke? Gamble je. Makaroni dengan tadi aku pun lupa. Ayam cendawan Prego. Makan lu. Bawa makan lu. Itulah perantauan. Dah perantauan tu tampah je. Okey lah, sikit ni lah perantauan. Joko 2 terlebih. 2 terlebih eh. Buka flashlight telefon. Buka flashlight layar santai. Aku teringat masa kecilku duk main berambak depan tangga rumah Pok Mak. Gitu.
Siapa yang tak boleh tidur lagi malam ni kita ada buat campfire. Campfire di tepi sungai sana. Jadi siapa yang tak tidur lagi tu boleh chill-chill di campfire. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bulan cerah. Diorang main campfire pula malam ni. Tu ha. Okey, settle kita punya aktiviti pada hari ini. Camping dan konsert di tepi Sungai Fest di Rex Campsite Gopeng. So, hari ni dah settle. Kita tidur dulu. Bye. Ui, kemana? Dua orang jiran aku ni nak balik dah. So inilah pagi Rex Campsite. Ada buat aktiviti ke? Tak tahu lah, tu yang nak tengok je lagi. Tak tahu lagi.
Nak buat ke tak nak ke? Kalau seorang pula kaka, bosan. Tahu tak apa. Orang ni semua ada geng-geng-geng kan. Tengok lu lah macam mana. Okey dah. Okey. Baik, hati-hati. Jumpa lagi nanti. Okey, baik. Okey, settle semua. Mandi pun dah. Siap-siap semua dah. Aku punya tapak pun dah clear. Tengok. Dah clear dah. Tinggal masa nak balik je. Semua banyak yang dah kemas. Semua banyak dah berkemas dan bersiap. Ada yang dah balik pun.
Oi bang. Allah. Okey okey okey. Balik dulu. Okay bang. Okey okey. Terima kasih bang support bang. Baik 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 sama-sama. Nanti follow IG ni. Okey okey ada kan dalam tu. Okey alright. Okey bye. Baik. Jumpa lagi.